Negeri Sabah terkenal dengan kekayaan hutan tropika yang menjadi antara khazanah semula jadi paling berharga di dunia. Usaha berterusan dalam pemeliharaan dan pengurusan hutan secara lestari telah membuktikan bahawa pembangunan ekonomi boleh bergerak seiring dengan pemeliharaan alam. Pelibatan komuniti tempatan termasuk melalui program perhutanan masyarakat turut memainkan peranan penting dalam menjana pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Ini jelas menunjukkan bahawa hutan bukan sahaja perlu dilindungi tetapi juga dimanfaatkan secara bertanggungjawab.